Assalamualaikum geng. So selalunya motor kita kalau yang dah lama-lama ni, ini hitam dia akan pudak, terutama sekali selepas kita basuh lah. Okay. So kalau nampak dia agak pudak dan tak berapa nak shiny sangat. Kalau nak compare dekat sini, nampak dia dah shiny. Okay. And so dekat sini belum lagi nampak shiny. So hari ni saya nak guna dengan produk kilap ni. Kita nak shiny kan yang hitam dekat exhaust ni. Okey geng, so saya dah sapu. Sekarang nampak dekat sebelah sini yang saya dah sapu, sebelah sini saya belum sapu. Nampak ada dua berbeza kan. So yang saya sapu ni dia dah kembali naik hitam dia dan berkilat, dan sebelah sini masih kekal warna pudak dia. So pernah nampak perbezaan dia. Barang menjadi geng, barang jadi geng. So kalau hampa berminat dengan produk kilap ni, saya dah sediakan beg kuning dekat bawah, hampa tekan cepat-cepat. Okey.